Maknanya manusia yang terlampau suka kucing, dia ada masalah dengan hubungan sesama manusia. Dia punya human connection tu out. Sebab tu dia suka kucing. Manusia normal mana yang instead of connect dengan manusia, dia connect dengan kucing? Mustahil. Orang yang ada rezeki yang hebat macam aku, yang kalau aku nak buat, aku ada pilihan. Anak yatim, kucing. Fuck. Nak pilih mana? Nak bantu 30 anak yatim ataupun 30 ekor kucing? Yang mana lebih beneficial untuk masyarakat? Manusia, kucing biar mampus lah. Kucing dia membiak dengan laju, faham? Compare to manusia. Berapa ekor kucing ada? Aku ada 2. Oh, okey lah. Tak, tu bukan cat lover. Tak cat lover lah. Aku sangat cat lover bro. Cat lover ni suka gila babi. Bila tengok kucing keluar air mazi, ibarat macam tu. Suka gila dengan cat lover. Faham tak? You bukan cat lover. Aku bukan cat lover. Masih normal. Tang atau pecinta kucing ni ada masalah mental. Yes, 100%. Cuba tengok perempuan red flag. Pernah ada tengok perempuan tak kot. Tapi biar cuba perhatikan perempuan yang badan besar sikit, lepas tu benci lelaki suka kucing. Macam tu lah. Ataupun lelaki yang disisihkan oleh manusia, dia pun pilih untuk nak capai martabat cat lover susah. Yang betul-betul suka kucing, dia sanggup langgar orang untuk selamat kucing. Faham tak? Ada ke orang macam tu? Ada fact? Tak ada. Ataupun benda ni adalah apa yang kau berfikir saja. You lelaki ke perempuan? Lelaki kan? Ada fact? Ada. Kata pasukan. Betul. So kat mana salah? Yang salahnya apabila awak menyatakan bahawa lelaki yang menukar pampers seorang bayi ni adalah gay dan sebab melukakan hati. Perasaan tak relevan bro. Bukan melukakan hati bro. Tak ada melukakan hati. Just for the sake of untuk mendapatkan kebaikan bro. Dapat pahala bro tukar pampers bayi ni bro. Ada ke lelaki yang duduk rumah tukar pampers je? Ada. Tak, dia pergi kerja juga. 9 to 5. Dia biri-biri, dia hamba kerajaan, tak apa lah. Tapi makna dia balik rumah, dia memang benda tu hari-hari, daily. Apa salahnya kalau aku conquer dunia? Apa salahnya aku nak tolong isteri aku? Tak salah bro. Sebab dua benda limited. Pertama energy, kedua masa. Dua benda ni limited. Sebab tu kena ada pengkhususan kerja. Kalau suami buat kerja suami, tapi at the same time suami juga buat kerja isteri, apa fahamnya suami isteri? Kata pasukan. Betul, tapi apa salahnya kalau isteri penat bro? Like kerja. Raja ada kerja dia, penyapu sampah ada kerja dia. Maksudnya kau anggap isteri ni sebagai pembantu rumah je lah. Isteri tugas dia adalah pertama kerja rumah, kedua that's all. Dia tak perlu fikir pasal duit sebab kita provide everything. So kerja dia duduk rumah. Maknanya aku punya point adalah suami fokus tugas suami, provide betul-betul. Jangan bagi isteri dia kerja. Bila isteri tak kerja, isteri takkan penat. Kenapa 4 juta rakyat Malaysia trigger? Sebab apa? Sebab most suami yang saling pampers anak, dia dengan bini sama level. Bini dia kerja, dia pun kerja. Lepas tu nak expect apa? Dia tak akan ada